Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Carry Life. Kawan-kawan, cuaca mendung sangat. Sekarang dekat pukul 10 tapi cuaca mendung sebab dari pagi tadi hujan. Okey. Hari ni Kak Nur nak cerita sikit lah. Sebenarnya kisahnya lucu, tapi Kak Nur geram dan marah pada sejenis makhluk ni. Sebabnya dia telah menyebabkan Kak Nur kehilangan baju raya. Selalunya sebab Kak Nur kan almari Kak Nur tu Kak Nur bersihkan sebab kadang sibuk dah sejak ada cucu hari tu Kak Nur jagakan. Jadi belum sempat lagi lah tengok. Hari tu terdetik hati Kak Nur tengok sebab ada bunyi-bunyi gitu. Selalunya tak pernah ada bunyi dan tak pernah ganggu pakaian. Kalau jenis yang dia tikus ni ada dua yang Kak Nur maksudkan ialah tikus ceti ya. Sebab Kak Nur kan dekat dengan kebun sawit. Jadi tikus ni ada dua. Satu cencorot, satu lagi tikus biasa. Yang buat olah ni ialah tikus biasa. Kalau cencorot dia tak usik pakaian, dia akan hancingkan rumah macam tu. Kak Nur memang kena check ada bau tu kan. Lepas sebelum nak raya kena clearkan semua. Sebab kita duduk rumah kampung, rumah bawah pula. Segala lubang yang ada dia akan boleh naik, betul tak? Jadi kita cuma jaga-jaga dan bersihkan. Jadi tak sempat dan terdetik hati Kak Nur. Sebab Kak Nur kan di awal tahun Kak Nur memang dah beli sikit-sikit baju macam Kak Nur punya, anak punya. Jadi kita boleh beli spend tu banyak sikit. Beberapa helai, selalunya 3 helai lah 3 hari kan. Dan untuk jadikan baju jalan sekali. Jadi sesekali lah, okay? Hari tu Kak Nur terdetik nak beli, nak pergi tengok Kak Nur punya baju tu dalam bungkusan. Kak Nur susun elok-elok dalam tu kan. Situlah dia tempat beranak. Dan situlah dia telah merosakkan baju Kak Nur. Ni baju Kak Nur ya. Ni baju raya. Baju raya kedua ni sebenarnya. Untungnya Kak Nur beli tak adalah mahal. Sekitar dalam 20 lebih macam tu. Tapi campur itu campur postage semua RM34 gitulah. Ni bajunya cantik kan, warna hitam. Raya kedua tu Kak Nur nak guna pakai raya hitam, dia simple. Tapi kawan-kawan tengok, dia rosakkan baju Kak Nur. Bukan sikit dia, tak boleh nak alter dah. Dia sampai berlubang-lubang kawan-kawan. Ni dia makan bahagian ni tak tahulah boleh alter, tapi rasanya memang tak boleh alter sebabnya dah memang teruk. Suami Kak Nur cakap beli je lah baru. Kak Nur menangis yang kawan. Tapi bahagian kain tu alhamdulillahnya tak ada lah. Tak tahulah macam mana kan. Ni kain, ni bahagian kain ni nampak. Ni bahagian badan. Dia makan tu dekat belakang sikit, dekat belakang badan ni sikit. Lepas tu dekat bawah ni sikit. Nah, bukan sikit jugalah. Habis kan kawan, hancur ah. Kawan-kawan, Kak Nur masa tu kan ya Allah rasa geram sangat. Tak tahu nak kata apa dah. Sebab tikus ni dia ada satu sifat yang orangnya jenis yang binatang yang berdendam. Kalau kita usik, padahal Kak Nur tak usik dia pun. Kan selama ni memang tak ada. Tikus tu, tikus biasa ni tak ada. Selalu cencorot tu memang dia mengeluarkan bau hancing gitu kan. Jadi kita kalau Kak Nur bawah rak tempat barang-barang Kak Nur punya peralatan tu, kadang-kadang memang kena dalam setahun tu 2 kali 3 kali kena check. Kalau tak dia bau agak teruk. Okey. Tapi yang ni dia tak ada. Dia datang tak tahu dari mana. Lepas tu dia agaknya dia nak beranak kat rumah Kak Nur. Kalau nak beranak saja boleh lah, silakan. Tapi tak payahlah. Baju raya Kak Nur dia usik. Walaupun tak adalah mahal, tapi kita sayang lah kan. Tak pakai lagi kan kawan. Kak Nur suka dia punya corak ni. Jadi bunga kecil-kecil kan. Sebab Kak Nur badan besar kan. Jadi bila kita beli bunga yang jarang-jarang dah kecil-kecil macam ni kan sesuai. Untungnya dia tak usik anak Kak Nur punya. Dia almari tu, almari yang kita kan ada bot besar, ada bot kecil. Yang bot kecil tu sebab Kak Nur susun, beli baju yang dah siap Kak Nur susun dengan plastik dia sebab masih awal lagi kan. Jadi Kak Nur susun. Tang susun tu dia buat anak kat situ, beranak kat situ, baju Kak Nur yang jadi mangsa. Untungnya tudung Kak Nur dia tak usik sebab masih juga dalam plastik. Dia cuma yang ni bahagian atas kan, di atas sikit. Dan baju yang Kak Nur yang lain tu pun dia tak usik sebab dia yang ini atasnya je. Dia anak atas ni dia kokot ni. Kawan-kawan.
Bila Kak Noh kata lah malasnya lah, tapi dikenangkan ni tak adalah mahal sangat. Jadi Kak Noh order lah lagi satu daripada gini. Hancur ni kawan-kawan. Oi, belakang-belakang ni berlubang-berlubang dia gigit. Sabar je lah kan. Itulah dia pengalaman nyaris tak beraya kan. Beraya lah juga, tapi itulah baju raya kedua tu dah tak ada. Kak Noh kan Kak Noh belikan sikit-sikit. Jadi tak terasa tahu. Kak Noh mula-mula beli Kak Noh punya anak dulu. Okey, lepas tu baru Kak Noh beli untuk Kak Noh. Lepas tu baru beli untuk yang boy-boy punya dua pasang. Jadi kita tak terasa. Jadi kita dari awal tu kita memang dah beli. Jadi dengan cara macam tu kita dapatlah mengumpul baju selain daripada untuk raya dan untuk berjalan juga. Kesian budak-budak kan membesar. Kalau Kak Noh pun boleh tahan juga membesarnya kan. Begitulah kawan-kawan kisah Kak Noh. Baju dikekar tikus. Marah tapi dalam masa yang sama lucu. Suami Kak Noh gelakkan Kak Noh. Dia kata lah beli je yang barulah. Itulah dia kawan-kawan perkongsian Kak Noh tentang baju raya yang dikekar tikus. Okey, bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.